yang dihormati para petani yang hadir di daerah Jelapang padi dengan tidak membuang masa lagi majlis ini perlu difaham ialah kita hendak mencari jalan penyelesaian kenapa dan sebab apa tidak mahu jual kepada Bernas. Jadi kita bukan untuk mencari jalan yang kita nak penyelesaian secara baik, kefahaman antara pihak broker dan pihak pengurusi pengilang swasta dan terutama kepada Bernas. Pengilang swasta boleh untuk apa ni? Memberi kata-kata luar sebelum kita mulakan majlis dialog. Silakan. Dan CEO Bernas, pengurusi peserta peradab kerana sudi memberi peluang kepada kami untuk turut serta dalam perbincangan ini. Dan dengan ini saya ada berjemput rakan-rakan saya untuk berbincang bersama-sama hal yang akan dibangkitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Azari dan mewakili Persatuan Broker Petani. Saya sendiri daripada Blok 1 Kuala Perlis, mewakili petani di situ. Jadi ini bukan satu ucapan lah. Saya nak menyuarakan terus rasa ketidakpuashatian saya mewakili petani di sana. Dan mungkin perasaan saya dikongsi bersama dengan petani di kawasan lain. Saya nak tanya pihak Bernas, masa nak padi tak pernah cari kami. Kalau ada kematian, kenduri kahwin, tak pernah nampak batang hidung pun. Komplek manager tak tahu siapa. Bertukar ganti tak tahu siapa. Saya pun tak pasti dah siapa dia pengurus komplek Kuala Perlis yang berdekatan dengan kawasan. Kena beri peluang pada hari ini. Memang saya tunggu-tunggu pada hari ini sebenarnya. Dah lama nak diatur, tapi tak berjaya. Saya sangat geram sangat dengan Bernas ni. Pasal dia sekarang gunakan isu subsidi pula. Siapa yang jual padi kepada swasta, subsidi akan diperlahankan. Ayat ni yang saya dapat dengar daripada ahli-ahli saya. Jadi perkara ni saya rasa perlu diselesaikan. Kalau tidak, saya akan bawa ke atas. Pasal subsidi ni Bernas hanya menguruskan saja, tak berhak menahan. Jadi Tuan Musi, dalam hubungan ni, sebelum perkara ni meletup di surat khabar, saya rasa Pak Bernas cuba fikir 2 kali. Jangan main kotor, kita main gentlemannya, beli padi, jual padi saja. Jangan nak guna isu-isu ni. Terima kasih Tuan Musi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam yang kita hormati Tuan dan Puan pengurusi majlis, pengurusi bersama, Ketua Wakil Petani dan Ketua Wakil Pengilang, dan seterusnya petani-petani dan pengilang-pengilang yang kami hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang soalan yang dibangkitkan oleh Tuan Syed tu, dia kata masa nak padi cari kami, tapi bila sakit mati tak ada. Lepas tu dia kata tak cari bantuan apa pun. Sebenarnya saya rasa Pak Tuan Syed ni bukanlah seorang petani yang tulen. Untuk pengetahuan Pak Syed, Bernas ni peranannya hanya selepas padi itu dituai. Jadi sebelum padi dituai, ada agensi lain yang menjaga padi itu. Kalau di Perlis ni, tak salah saya, MADA dan juga LPP yang menguruskan tanaman padi. Jadi Bernas ni hanya tunggu selepas padi itu dituai. Tentang bantuan yang Pak Syed kata tu, sebab tu saya kata Pak Tuan Syed ni bukanlah seorang petani yang tulen.
Kalau sekiranya Pak Tuan Syed ni seorang petani yang tulen, saya rasa Pak Tuan Syed tahu yang kita ada mengeluarkan wang pendahuluan belian padi pada setiap musim padi sebelum Pak Tuan Syed menabur padi. Jadi bila sebut tak ada bantuan ni, sebab tu pada saya Pak Tuan Syed bukanlah seorang petani yang tulen lah pada saya. Sebab tak tahu benda-benda macam ni. Sedangkan boleh dikatakan hampir 99.999% petani di Perlis tu jual padi dekat kita. Dan boleh, kalau ikut rekod kita yang ada ni, petani berdaftar di Perlis ialah 10,500 orang. Yang tak ambil pinjaman ni 2 orang je. Tapi nama Pak Syed tak ada pun. Jadi itulah saya harap penjelasan tu Pak Tuan Syed boleh terima lah. Tentang soalan yang kedua yang dibangkitkan oleh wakil pengilang ni, sebab dia kata subsidi kita perlahan, dia dengar daripada ahli-ahli dia. Jadi benda dengar cerita ni benda rumor, benda gosip. Jadi benda gosip ni tak ada fakta. Tak ada fakta ni susahlah kita nak menjawabnya. Jadi kita minta kemukakan fakta yang benar untuk kita jawab soalan-soalan tersebut. Sebab kalau dengar cerita ni, saya pun boleh kata dengar cerita. Sama juga dengan swasta. Kita dah ada MOU dengan kilang-kilang, dengan pengurusi pengetahuan pengilang. Saya sendiri yang ada dalam mesyuarat dengan pengurusi pengetahuan pengilang. Kita dah setuju nak beli padi 700. Pernah beli 700, dia ubah 720. Jadi siapa yang tak betul dalam keadaan ni? Jadi saya minta pengilang-pengilang ni prihatin balik persetujuan bersama yang kita buat sebelum musim belian padi tu. Jadi di mana pendirian pengilang yang sebenarnya ni? Kalau nak pukul bernat, pukul lah dengan Kos fakta. pengeluaran tinggi. Tapi kilang swasta pun kos pengeluaran dia tinggi. Tapi kenapa dia mampu nak bagi harga yang lebih tinggi? Jadi kalau nak diambil kira perkara kos pengeluaran tu, saya rasa baik benda tutup aja lah. Besar je sama kita. Besar je tapi tak ada apa-apa. Lebih baik Bernas fikirkanlah macam mana kita kedrat petani ni 6 bulan sekali baru dapat duit. Tapi Bernas bagi harga bukan main rendah berbanding dengan kilang swasta. Baik kami jual ke sana. Terima kasih. Ketua Tani, pengurusi pengilang-pengilang, saya tak nak cakap majak, nak tanya berapa nak? Berapa? Kak Tani nak harga berapa? Bagi tahu. Nak 850. Okey, beres. Saya setuju. Yang saya cakap macam tu, saya duk sangkakan pegawai-pegawai saya seperti yang dikatakan oleh Pak Tuan Syed tadi tu. Dia orang tak kenal pun. Tapi cuba ingat balik, adakah saya introduce ataupun saya kenalkan pegawai-pegawai saya tadi? Tak dikenalkan pun. Tapi bila Pak Tuan Syed dalam soalan tadi, daripada pihak tani, daripada pihak kilang,